Hai semua, dalam video kali ini aku akan unboxing dan juga unpacking Pokemon Mega Evolution Phantasmal Flame Elite Trainer Box ETB. So disclaimer, aku ni masih lagi newbie dalam dunia Pokemon Trading Card Game. Masih lagi belajar, nak tahu set mana yang bagus, nak tahu macam mana nak invest, nak tahu macam mana nak main, semua lagi masih belajar lagi. So kalau korang ada tips and tricksnya, ada petua-petuanya, korang letakkan komen di bawah. Dan semua barang-barang Pokemon TCG ni aku letakkan link di bawah video description juga. Untuk kali ini, unboxing kali ini, aku hanya akan buka satu kotak saja. Satu lagi kotak aku akan simpan sebagai satu investment. Kita tengok nanti 6 bulan ataupun dalam masa setahun akan datang macam mana harga dia. Sebab kalau tengok history sejarah ETB ni, harga dia makin lama makin naik. Lagi-lagi yang dah stop production lah. Okay, so mana satu? Tan tut keladi siapa kentut dia ketawa. Okay, so yang ni kita akan unboxing. Yang ni pula kita akan simpan terus dalam casing. So case ni aku beli murah saja, plastik casing dalam RM19 macam tu. Ada lagi satu version yang akriliknya, yang tu mungkin nantilah aku beli. Yang tu harga keras sikit lah, dalam RM50, RM60, RM70 macam tu. Yang tu memang kukuh lah kan. Tapi yang ni, casing ni just nice lah. So plastik, benda tu pun dah seal dengan plastik. So ini tambah lagi plastik. Cukup je dah setakat ni, and then kita simpan. Kita tengok macam mana 6 bulan akan datang. Okay guys, jom saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel TV Kaca ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Okay guys, jom kita unboxing. So dari segi design bagi aku cantik weh. Walaupun dia hitam biru sahaja, tapi nampak dia punya artwork depan ni dia ada texture sikit. So ini Mega Charizard ni. Memang cantik. Mega Evolution Phantasmal Flames. Okay, ETB 6+ ke atas. Orang tua je main banyak ni. Okay, ni bahagian tepi dia. Okay, Pokemon Trading Card Game. And then di bahagian belakang kita boleh lihat lah apa yang dia berikan. So, kita slide sahaja. So first kita ada Player's Guide. So yang ni bagi aku penting jugalah untuk orang-orang macam aku newbie ni. So ada 30 muka surat. Dalam ni kita tengok apa yang ada. Yang ni yang kita cari ni. Chase card ni lah. Mega Charizard EX, Mega Charizard XEX. So ni mahal ni. Card ni juga ada gold card. So ni dah mana-mana. No price surprise. Okay, ini aku dah dapat dah. Mega Sharpedo EX. Walaupun ni aku dapat juga EX. Okay, cantik buku dia pun cantik, nice. So dia akan listkan lah semua card list. So aku tak ada impian lah untuk completekan semua card. Okay, hanya nak mencari card-card yang hit chase card sahaja. Okay, so cantik, korang boleh browse through ni. Okay, so inilah card-card yang rare lah. So yang ni yang paling mahal sekarang. Walaupun dia ada gold card, tapi yang ni paling mahal. Semua orang cari yang ni. Aku pun tak pasti kenapa. So memang cantik lah. Ada banyak orang Malaysia dah dapat dah. Tengok dia orang pull dekat TikTok apa semua kan. So ini dia punya kotak. So ni first time aku unboxing Ni first time. Okay, buka ke atas. Baik. Okay, oh ni rupa dia macam ni. So ini plastik. Ini hard card box. Bawah ada apa-apa tak? Bawah kosong. Macam ni saja. Okay, dalam kotak kosong Okay, cantik kotak dia. Okay, boleh juga buat simpan barang ataupun simpan kad apa semua kan. Okay, ni kita ada coin. Okay, cantik juga. Coin plastik saja. Sleeve Okay, kita ada sleeve. So sama juga artwork ikut tema depan. Kita ada promo card Charcadet. Okay, cantik juga, full art. So dia ada simbol ni. Aku pun tak pasti dia apa lagi. Nanti aku tulis dekat screen. So kita terus masukkanlah dalam sleeve ni. Okay, so kita ada beberapa keping kad ni. Yang ni aku tak pasti apa. Siapa yang tahu sila komen di bawah. Maaf, newbie lagi.
Okay, kita ada energy card. Okay. Yep, semua energy card. Okay. Dan kita ada dadu dan juga point lah rasanya lah. Faham new bagi. So dadu dia cantik juga. Macam translucent, transparent, EX. Dan sistem point dia. Kenapa dia punya warna hitam kuning, tak warna biru kan? Dan kita ada 9 pack lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, artwork pun cantik. So hari ni kita akan cuba dapatkan apa yang ada lah. Apa yang ada kita terima, kalau tak ada tak apalah. Ini first time juga kan. Kad pertama. Genesect. So tak ada hit. Kad kedua. Zacian. Cantik. Oh, ada Oricorio EX. Cantik. Kad ketiga. Seal. Battle Cage lagi. Ambipom. Okay, tak ada hit. Piplup. Bronzong. Apa ni? Megalopony EX. Alah, yang ni aku dah dapat dah. Kad seterusnya. Vibrava. Cherry. Oh, ada. Mega Heracross EX. Cantik. So harga-harga ni aku letakkan dekat skrin Aku tak pasti harga dia berapa. Kad seterusnya. Lotat. Swinap. Suicune. Tak ada hit. Kad seterusnya. Zigzagoon. Kontrol lagi. Toxtricity. Cantik. Full art ke ni? Zacian. 2 lagi kad. Come on. Dapat apa lagi? Vibrava. Zigzagoon. Pomot. Okay, tak ada hit. Last pack magic. Emperor. Fire Breather. Dah keluar tadi. Dapat 2 star. Fire Breather. So aku rasa yang ni je lah hit yang kita ada. Okay guys, itulah saja video unboxing untuk Pokemon Phantasmal Flame ETB. So tak ada rezeki sangat lah sebab kita tak dapat kad yang power-power. Kita cuma dapat 6 hit saja termasuk promo card. Dan antara yang ni aku dah check tadi, harga dia yang paling mahal Mega Heracross EX lah, dalam $5 saja. So lebih kurang dalam RM24, RM30 saja. Total satu box ni lupa pula. Total satu box ni harga MSRP dia RM349, RM350. Toy Eras dah ada keluarkan, ni aku beli kat Toy Eras lah. And then kalau ikut seller online, dia orang akan markup sikit lah, sebab dia orang shipping apa semua kan. So dia akan markup sikit. Harga dah semakin turun untuk ETB ni. Dekat kotak ni sebenarnya ada artwork kat dalam tu. So ada artwork dalam tu, cantik juga. Dia macam ada Pokemon dalam hutan ke apa semua kan. Artwork yang depan card sleeve tu lah. So okay, itulah saja untuk video kali ni.
Aku masih newbie lagi. Sekali lagi, kalau korang ada tips and tricks, letakkan di bawah komen apa yang aku patut buat untuk invest ke, macam nak main lagi cepat ke, ada video apa semua kan. Ada beberapa YouTuber yang aku follow lah, macam Sonic Web, Abah Mainan, Eddie Faizal tu, and then yang orang putih Mak Salim memang banyak lah. So itu saja untuk video kali ni. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.